Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni kita turun ke spot kelapa sawit lagi geng. Kita kali ni kita bersama boy lah. Nampaknya dia pun nak ikut. Dia pun nak tarik, nak mengangkat bubu yang kita pasang 2 hari lepas. Hari ni kita nak lihat hasilnya. Mudahan ada rezeki lah. Jom boy ke depan ni. Sebab dia bersemangat. Sebab dia bercuti sekolah. Dia nak cari hasil ikan. Mana dek? Hei, sini. Jangan lari sangat. Nanti apa? Duri. Di sini. Sekejap, abah buka tali dulu. Di sinilah. Kita tengok dulu ni. Ini yang pertama. Ada bergoyang. Ada. Macam ada geng. Macam ada ni. Tahu boy nak angkat. Ini sikit dik. Dia nak angkat lah geng. Ini sikit. Pergi depan. Dia nak angkat. Sekejap, angkat slow. Ini depan sikit. Angkatlah betul. Aduh. Ada geng. Angkat lagi. Ada lah geng. Manis-manis ada. Dia pun angkat slow-slow pula geng. Macam tak nak dia, nak angkat dia. Kerengga banyak pula lah geng. Ada pun kena. Kena sarang kerengga lah. Ada lah dalam berapa ekor ni. Yang pertama. Kena kerengga pula. Banyak pula kerengga. Buka lah. Nantilah. Dapat satu lah. Adik mentarik je. Ada juga geng. Tapi Taruh seekor pemati kan? Taruh seekor pemati kan? Sedang comel. Tak besar lah. Tapi ada. Ada. Ni seekor. Ada dalam 7-8 ekor lah. 1, 2. Kau yang bawa pula. Kita nak buka ni, nak buang umpannya. Kita nak ganti umpan yang lain pula lah. Umpan killer pula. Kita cuba umpan lain. Kita tak nak umpan sawit lagi. Kita nak cuba umpan baru. Umpan cuba racikkan belacan pula lah. Buka kat sini. Dia ikat terus. Jangan tu. Pegang. Pegang ni. Okey. 2. Itu seekor tak nak keluar. Biarkan je. 3, 4, 5, 6, 7 ekor lah. Apa dek? Kerengga? Okey. Tu buang sawit ni. Buang. Ini kita nak buang lah. Kita nak kosongkan. Kita nak cuba umpan yang lain. Menggunakan belacan pula. Banyak pula ni. Si kerengga. Kita buang. Dari sikit. Tengok ni. Adalah 7 ekor. Sedang sahaja. Okey, yang kedua pula. Yang kedua. Tapi kat depan ni. Kita tengok hasilnya yang kedua pula. Apa tali ni? Dah macam berbilik-bilik. Terbelit pula tali ni. Nanti melompat ikan. Nah, bawa. Jom. Sana. Jom kita pergi ke jumpa sana lagi. Pula. Yang kedua, adakah ada berhasil? Tadi ada 7 ekor. Sedang comel. Tepi mana? Ni abah je angkat lah. Susah. Duri banyak. Dalam Pasang kat sini. Kat situ ni. Tutup ni. Ada. Tak ada je. Dah kosong ni je. Sawitnya macam okey je. Tengoklah. Seekor ni. Seekor je. Tapi tak ada. Seekor je. Relax, tak ada.
ada geng. Tengok seekor ni sahaja. Yang kedua ni. Ya, habis lah. Talinya pun seekor sahaja. Kecil. Kecil, comel. Makin comel. Payah. Nak keluar dia. Seekor payah. Keluar lah. Keluar pun keluar. Dah. Buang. Kita nak kosongkan umpan dia ni. Jom. Terusnya. Pasang lagi ni geng. Pindah. Jom. Okey. Kita nak menggunakan umpan belacan geng. Belacan ada 6. Kita masukkan je. Cuba belacan pula. Belacan sahaja. Kita tengoklah ada masuk ke tak, sudi ke tak. Kita cuba geng. Belacan ni kita dah lubang-lubangkan. Kita cuba belacan. Eksperimen menggunakan belacan. Cubalah. Ada ke tak sudi nak masuk atau tidak. Kita nantikan besok, kita lusa lah, kita baru tengok hasilnya. Ada tak yang sudi masuk. Cuba. Ni ada 4 lagi. Nanti kita tengok hasil, kita terpasang je lah. Ni. Ni kita pasang ke sini satu. Yang lain ni kita pasang yang mana-mana je. Kita pasang sini je. Jom. Okey, kita pasang kat dalam ni. Ada air lagi tak? Nak kena ni. Oh lama. Hampir menjerus ke dalam. Bubuk dia. Ketek ni kat dalam. Boleh lah. Kita pasang lah. Pasangnya macam ni lah geng. Kita tak taruh pelampung. Kita ikat je. Ikat macam ni je. Tengok ya. Dia ada. Dah ada rezeki lah. Jom. Tutup benda dia. Okey, jom. Okey, kita yang lain kita tak pasang, tak tunjuk lah. Kita tunjuk ini saja. Jom. Okey, ini yang ketiga lah. Kita tengok ada tak hasilnya. Jom. Yang ketiga ni di sini. Spot yang tak pernah kita usik lah. Tapi tak tahu. Ni. Kat sini. Dalam ni. Ada ke? Ada ke ni? Alah, tak ada ni geng. Sawit je macam tu. Habis lah. Cuba bangga. Tak ada ni. Sawit je macam tu. Memang susah lah. Tak ada barang. Tak ada goyang pun. Ada? Tak ada ni. Tak ada kan? Tengok, mana ada? Ada kata. Tak ada lubuk kat sini. Ada je ikan sepat. Ikan ni je. Tengok. Tak ada. Memang tak ada, bukan lubuk dia lah. Ekor mati ikan sepat. Jom. Tapi besar lah ikan sepat ni. Tu lepas je lah. Tak ada. Ini kat sini bukan lubuk. Lubuk dia. Yang sini tak ada lah. Kosong. Adanya ikan sepat kan? Ya. Ikan sepat seekor dah mati. Ya. Ikan sepat je. Seekor limbat pun tak ada geng. Memang. Tadi kan seperti tu seekor je lah. Ya. Tengok air. Tengok sawit dia pun dah tahu dah. Dah tak ada hancur macam ni. Memang habis lah. Dia nak hancurkan ni. Segala ni. Sawit-sawit ni. Tak ada. Dah hancur betul. Baru dia ada. Macam ni. Ini tak ada lah. Jom. Pergi yang seterusnya. Berpindah lagi. Spot baru kan. Spot baru kan bos. Okey. Ini yang keempat lah. Yang ketiga tu tadi. Ikan sepat sahaja geng. Nampak gayanya. Nak dapatkan
hasil yang agak lumayan. Belum tentu lagi lah. Kita tinggal lagi 3. Mudahan ada rezeki lah. Yang ketiga. Ini yang keempat dah. 4 kita pasang kat sini. Boy kat belakang lagi. Dia bawa bunyi, bawa karung. Tak ada geng. Dah hujan kan. Kita cuba lagi. Dan kita terus mencuba. Di sini. Sini je. Oh, situ. Kita tutup dia. Tengok sayutnya masih okey ke tak. Ada goyang. Macam ada. Tengok, ada pergerakan ke? Kosong ni je. Senyap saja. Tapi sawit macam ada hancur jugalah. Ini pun dah kemik-kemik. Ada 2. Wah, ada dah 4 ekor. Besar. 5 ekor lah. 5 ekor kan. Kecil-kecil. Comel-comel belaka. Ada 5 ekor lah. Ini seekor besar. 5 ekor. Kan. Seekor besar sikit. Kepalanya pula keluar. Kepalanya ni. Kepalanya keluar. Kepala keluar, dek. Saya tak boleh buka. Buka je lah. Tarik ni Yang pendek ni. Kan. Kita hantar tempat baru lagi Kita lagi baru 2. 2 je lagi. Nanti kita pasang-pasang balik. Ada jugalah yang keempat ni. Takapannya 5 ekor. Kata orang tu yang sedang-sedang. Bukan betul. Masuk. 2. Kecil tu masuk. 3. Biji. Tak, okey. Stop. Biji ambil. Ni buang terus. Kita nak ganti umpan baru. Umpan lain pula kan. Kita nak bersihkan dia ni. Jom. Pergi yang seterusnya. Ada juga. Dah berat dah. Dah berat. Ada juga lah. Hampir 1 kilo lah. 800 gram. Dah ada dah. Harapan lagi yang Kosong tadi. Yang lagi 2 tu. Tadi kosong. Dah. Kosong kan. 1. Jom. Kosong. Jom. Apa? Ada air lagi. Ya. Ada lagi. Okey geng. Kita yang seterusnya. Tengoklah kat tepi hutan ni. Hutan dara geng. Kita meniti jambatan ni. Jom. Ada pasang kat sini. Tengok ni. Di sini. Ini. Ada lagi tak? Sekejap ni. Sawit ni macam hancur. Hancur dah tu. Ada ke tak ni? Ada penampakan boiling di dalam. Oi. Boleh tahan 2 ekor. Oi. Boleh tahan lah geng. Ada lah. Besar-besar. Boleh tahan. Boleh repeat lagi tempat ni geng. Oi. Besar dia. Boleh tahan lah. Hasil ni boleh tahan. Saiz pun saiz baru mantap lah. Abang, air tu Okey. Yang ni paling besar. Yang ni paling besar.
Tengok. Gimana besar ni? Ni. Kan? Ni. Agak besar lah. Kat sini ada saiz. Dalam 7 ekor juga ni. 7 ekor. Syukur. Sini besar-besar. Syukur. 7. Dah iya. Air tu ke mana? Air hutan. Air hutan. Kalau air hutan ada air terjun ni. Buka tu plastik ni. Taruh sikit. Di mana? Ni. Di mana yang pendek? Ni. Pendek tarik. Boleh. Oh, Besar masuk. besar. Boleh tahan lah saiz. Kecil. Saiz boleh tahan lah. Kenapa itu saya tak tahu? Okey. Ini ada dekat dalam kamera ni. Kurang lah. Ada jugalah hasil ni. Air laju ah. Sebab nampak dah. Ya. Itu air nampak. Sebab ada tu. Kan? Jom. Kita pasang lagi seterusnya. Okey. Ini yang terakhir lagi. Terakhir kita pasang kat sini. Bubu yang terakhir. Di sini. Oi. Ada. Situ adik. Situ. Tengok tu. Tak boleh. Apa sahaja. Ada bergoyang. Macam sawit tu dah hancur adik. Ada. Adakah dia ada? Lah. Tengok sini. Sawit tu. Sawit yang kecil. Sawit ni kita tutup yang ni. Sawit dah hancur ni geng. Ada nampak boiling di dalam. Inilah kita pasang anu tu. Tadi yang tu kita pasang mana? Tahu. Banyak ni geng. Apa yang kat? Wow. Penuh lah. Penuh kan. Keluar aku dik. Wah. Sikit ni keluar. Kecilnya kuah. Ya saya macam ni sikit keluar lah. Dia saiz dia. Saiz ni habis comel, masukkan lagi. Boleh tahan kan? Banyak ah. Yep. Dah berapa kilo dah ni? 2 kilo Boleh tahan lah di sini. Saiz dia padu-padu. Tengok. Kita pasang sini balik ni kan. Cuba lagi kan. Pasang umpan baru pula. Kan anja kan. Pasang umpan baru pula kan. Ya. Ni rezeki kita dek. Ini besar betul apa? Ya. Besar betul. Ada saiz. Kecil kau masuk. Kecil kau masuk. Kenapa dia tak turun ni? Malas. Malas dia. Cuba angkat dek. Pergi terang sikit. Ya, dah yuk. Tengok ni. Padu geng. Ada juga rezeki. Yang ni besar betul tu. Mana yang besar? Yang ni. Ekor ni. Ekor ni kan. Jom bawa. Boleh tahan. Jatuh. Jalan. Baik. Cuma kumis nampak. Apa? Cuma Kumis? nampak. Ada kumis? Tengok kumisnya ni. Ya. Dah keluar. Ada kumis. Sini je lah. Sini je. Ambil. Tu. Banyak geng. Rezeki kita lah. Yang terakhir ni. Oh padu. Mau lompat dia. Ada saiz. Teko dah ke bawah lah. Teko ke bawah. Kat mana? Ada yang kecil ni kan. Kat bawah. Ada yang kecil dah boleh dah. Boleh. Tengok kecil ni tak boleh lah. Sini. Pak, sini. Dah masuk dalam tu. Ya, terkunci tali gini. Tadi cari yang kecil. Nah, buka. Dia dah putus semua lah. Ya, angkat. Buka je ni je. Dah banyak ah. Buka je ni je. Dah banyak ah. Ya, rezeki. Dia buat makan kan. Boleh tahan lah. Kita boleh taruh kat dalam tong kan. Ya, cukup. Sawitnya buang je kan. Ya. Atau perhatikan pula. Lagi satu lagi. Selesai kau ni malas. Malas dia. Buatkan je lah pada lubang. Tak boleh. Dah susah. Dia nak kena sampai situ juga. Mau Okey. biji masuk. Keluarkan tu.
sawit. Biji je. Okey, syukurlah. Ke-6 ni pun padu juga rezeki kita. Syukurlah. Syukur kan, Dik? Banyak. Tak banyak dah ni. Syukurlah. Ada. Ada rasa dah 2 kilo kan. 2 kilo ada ni. Balik kat rumah nanti timbang. Timbang lepas tu taruh dalam tong kan. Ya. Yang kita makan ni. Betul. Manis. Tapi yang besar sedap makan ni. Ya. Cuba angkat. Oh, dah banyak lah. Wow. berat dah. Tengok ini, angkat ini. Oh, tengok geng. Hasil kita padu. Bawa boy paling padu lah. Jom, jom. Mana kata Tali. Ikat. Rezeki kita lah. 2 kilo setengah ada lah. Anggaran 25 ataupun 26 ada. Yo. Tapi 2 je tak ada. Tadi ada 2 kosong. Okey. Ada teko. Kita pasang lagi. Dia pasang mana? Kita pula. Pasang mana-mana je yang akhir ni. Jom kita menggunakan umpan lain pula. Cuba tak gunakan sawit. Kita cuba. Ambil. Okey, jom. Dijumpa kat rumah, geng. Kita dah sampai kat rumah lah. Kita bersama Boy. Boy pun dah penat. Tengok tu. Dah letih nampaknya. Kita dah sampai kat rumah. Bersyukur lah, geng. Ada juga hasilnya. Kali ni ada 2 kilo lebih kurang macam tu lah. Okey, seperti ni hasilnya, geng. Ni. Tengok. Kita nak timbang lah. Kosong-kosong. Tengok berapa kilo ada. 2 kilo, adik. Oh, 2 kilo 4 lah. Hasil kita kali ni 2 kilo 4. 2 kilo 4. Ada jugalah. Ni. Nak buang kat sini lagi. 2 kilo 4 hasilnya. Banyak. Oh. Jugalah. Palingnya dah merah. Dah merah palingnya. Iyalah, dia kena dawai tu. Ni lah hasilnya. Ni lah agak besar jugalah. Saiz sedang tu ada. Tadi satu bubu je lah kosong. Tak ada. Satu je. Yang lain satu je, ada seekor je. Yang ni banyak lah. Sedang-sedang banyak. Boleh lah manis-manis. Ni saiz manis-manis, geng. Kecil. Ni besar jugalah saiz dia. Ini paling besar. Tapi licin kan? Ini paling besar, geng. Ni. Tengok. Licin. Ni lah hasilnya 2 kilo 4. Boy, ala senyum. Okey lah, geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni. Melihat bubu keli limbat bersama Boy. Bersyukur ada rezeki lah kali keempat ni. Okey, kita jumpa episod seterusnya, geng. Jom. Buat apa? Sodahan padi.